Mengenal tajwid tahun 5 dalam 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk yang pertama di dalam tajwid tahun 5 adalah maksilah qasirah. Macam mana kita nak kenal maksilah qasirah tersebut di dalam Al-Quran? Maksilah qasirah ini nak kenal, kita mesti mengenali hak dhamir. Yang mana sebelum pada hak dhamir itu ada huruf yang berbaris dan selepasnya juga ada huruf berbaris. Dan bacaannya adalah 2 harakat. Namun kita bukan orang Arab. Macam mana kita nak kenal hak dhamir ataupun hak kata ganti nama tersebut? Jangan risau, sebab dalam Al-Quran telah mendatangkan 2 simbol untuk kita kenal hak dhamir tersebut, iaitu tanda waw kecil selepas huruf ha dan juga ya kecil selepas huruf ha. Apabila kita bertemu dengan huruf waw kecil dan juga ya kecil selepas huruf ha yang tidak ada tanda ombak di atasnya, itu menunjukkan ianya adalah maksilah qasirah. Dan maksilah qasirah ini hanya berlaku pada 2 baris sahaja, iaitu baris dhammah ataupun baris hadapan dan juga baris kasrah ataupun baris bawah. Sebagai contoh, baris kasrah ataupun baris bawah. Rabbihi kalimatin, bacaannya adalah 2 harakat. Dan sebagai contoh, baris dhammah ataupun baris hadapan, innahu huwa, bacaan 2 harakat. Ingin dapatkan nota tajwid tahun 5, boleh dapatkan pada link di bio saya. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.